Okey, sebelum ni saya ada share satu video pasal tandas awam dekat China. Saya ada baca dan banyak juga reaksi orang yang pernah berpengalaman ke China dan masuk tandas awam mereka. Jadi, saya nak cerita pengalaman yang rare dan unik apabila pertama kali sampai ke Guangzhou, China. Pertama kali saya jejak ke China pada tahun 2018. Masa tu saya dengan kawan saya. Saya ingat lagi pada masa tu, daripada airport nak ke hotel, kami naik metro, kereta api bawah tanah. Bila sampai ke destinasi, sebelum kami check in, kami keluarlah jalan-jalan dulu dekat berhampiran dengan hotel. Masa tengah berjalan-jalan tu, saya rasa macam nak ke toilet lah. Saya beritahu member saya, aku nak ke toilet sat. Lepas tu member saya tunggu saya dekat luar tau. Lepas tu saya pergilah toilet yang berhampiran kami duduk itu. Sebelum saya masuk toilet, benda yang paling saya nampak adalah tong sampah. Tong sampah tu penuh dengan tisu sampai melimpah ke lantai. Lepas saya tengok tong sampah tu, saya tak terus masuk lagi tau dalam toilet. Saya duduk merenung tong sampah tu dengan terkesima. Saya tengok tisu tu penuh dengan kuning-kuning tau tak, yang melimpah dekat lantai sampai penuh dekat dia punya tong sampah tu. Dalam hati saya memang dah tak sedap hati lah nak masuk tandas. Dengan depan pintu tu ada bau-bau yang agak tidak menyenangkan lah. Lepas tu dalam hati ni dia cakap, ini mesti rare, aku kena try masuk juga. Last sekali saya pun masuk lah. Bila saya masuk dalam toilet atau tandas tu, memang busy weh. Memang busy, memang ramai gila duk tengah-tengah turn nak kencing. Kencing tu kencing yang mangkuk berdiri tu. Bayangkan dekat tempat yang mangkuk kencing berdiri tu, orang beratok kat belakang. Maknanya lepas kencing dia terus belah, lepas kencing belah, ada sambung. Punyalah depa tak cerok. Lepas tu yang paling unik dan rare, saya terpandang belah jamban. Saya nampak jamban ni memang rare dan unik. Jamban dia kalau hampa masuk dalam toilet atau tandas tu, hampa akan ternampak kepala orang duk tengah berak. Ataupun hampa akan nampak paha dia dari tepi. Dari jauh hampa boleh nampak dah orang tu duk tengah berak. Hampa boleh sembang dengan orang sebelah. Hampa bayangkan kalau hampa pi jengui kepala dekat tepi tandas tu, hampa boleh tengok dia duk cangkung berak. Lepas tu saya terus batalkan niat saya nak kencing. Daripada saya tak tahan, saya jadi boleh tahan. Saya cakap, tak apalah, aku kencing dekat bilik hotel lah. Sabar je sikit lagi kan. Saya pun keluar pada tandas tu, saya pun cerita dekat member. Lepas tu member gelak. Macam tu. Jadi inilah pengalaman saya bila sampai ke China dan terkejut tengok tandas awam mereka. Dan hampa jangan terkejut lepas ni kalau hampa pergi ke China. Memang inilah budaya dan culture mereka.